Okey tuan, kita teruskan sesi kita. Bagi yang sedang menyiapkan profil, tuan nanti akan kumpulkan pada jam 3.30 tuan ya, 3.30. Saya akan baca apa harapan tuan dan apa keperluan ya. Kita ada 2 minit lagi untuk kemaskan ataupun siapkan borang profil tersebut. Lepas ni kita akan masuk mula terus sesi kita insya-Allah.
Okay, tuan-tuan ya. Bagi muka surat 2, bahagian bawah tu nyatakan apakah keperluan untuk anda lulus bagi target di atas serta apakah status anda sekarang, gitu kan? Okey, yang ini kita kena rujuk pada jadual di hadapan tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tanda black, maksudnya bacaan Quran sudah tentunya kena baguslah ya. Jadi targetnya makhraj bagus, tajwid bagus. Status sekarang kalau bagus katakan kat situ sudah lancar dan bagus. Kan? Tahap tadabbur kalau black kena level 6 hingga 8. Jadi status sekarang tuan-tuan dah tadabbur level apa? Kalau tuan-tuan dah level 6 8 tulis kat situ. Tapi kalau saya tak biasa lagi level 6, saya rasa saya baru level 1, tuliskan situ level 1. Jadi saya tahu tuan-tuan perlu dibantulah, tapi kalau tuan-tuan kata saya dah level 6, saya akan semak balik semula ya, betul atau tidak gitu. Jumlah canvas disiapkan untuk black belt PDQ berapa? 60. Status sekarang 1. Letak 1 kat situ. Jadi saya tahu bahawa tuan-tuan belum siap lagi. Kalau tuan-tuan dah letak 60, maksud dah siap, saya akan semak sekarang juga. Tuan ya. Jumlah canvas SKDA untuk black ialah 30. Untuk yellow 10. Untuk red 20. Jadi tuan-tuan tulis kat situ target yang perlu dicapai. Ya. Jumlah penguasaan perkataan Quran ya, untuk black 900. Jadi kalau status sekarang mungkin dah 1200, maksudnya dah terlebih lah tuan. Kan? Tapi ada yang kata saya baru nak buka kamus, letak kat situ kosong. Nanti kita akan cuba bantu, harapnya kumpulan-kumpulan nanti akan membantu ahli untuk menguasai perkara ini. HTE, kalau katakan tuan-tuan dah target untuk black adalah advance kan. Maksudnya kalau saya pun tak tahu apa itu HTE, letak kat situ saya tak tahu HTE. Jadi nanti kita akan bantu untuk jelaskanlah insya-Allah. Di sini kita nak tahu baseline saja tuan-tuan ya, terutama bahagian bahasa Arab tersebut. Kalau tuan-tuan yang ada baseline kosong, almost kosong, jadi kita mungkin perlu rancang sesuatu. Kalau ramai kat sini sudah ada penguasaan bahasa Arab, mungkin kita tidak perlu rancang ya, kita terus manfaatkan saja ilmu yang sudah sedia. Okey, boleh kita teruskan. Yang itu tuan-tuan boleh sambung nanti. Kita ingin menyemak kepada open learning. Setakat ini majoriti sudah masuk, mungkin ada yang baru yang belum masuk. Nanti tuan-tuan boleh pergi ke website ini bit.ly/khotib2019. Nanti dalam grup pun kita akan cuba masukkan ya. Mungkin nanti Dr. Zabidah masukkan. Dan bagi siapa yang
tidak menyertai dalam topik yang dalam grup tersebut. Kalau nak maintain pun okey, tapi mungkin perbincangannya tak berapa faham lah. Sebabkan move on ke depan, kita perlu fokus kepada content, tuan ya. Jadi password access code adalah GANU, GANU, ya, G itu besar. Itu hanya sampai sekitar 12 malam esok, tuan ya. By 12 malam esok, kalau tuan-tuan access code dah bertukar, jadi tak dapat dah. Ya, pastikan hari ini atau esok, kalau minta kawan bagi siapa yang belum dapat akses. Tapi setakat ini rekod dalam saya ada 69 orang yang dah masuk. Tapi peserta sekarang berapa, Dr. Zabina? Sekarang peserta berapa orang? 70. Masuk ke satu. Okey. Jadi mungkin kalau ada yang baru nanti tuan-tuan boleh cuba ataupun tanya pada Dr. Zabina ya. Access code kena ada pasal dia tak boleh masuk automatic begitu saja. Itu sekali je. Once tuan-tuan dah buat account, boleh akses saja. Ya, rakaman sesi pertama sudah dimuatkan, slide dan juga rakaman kali kedua ni nanti insya-Allah kita masukkan. Okey, kita masuk pada sesi kita yang ketiga. Sesi kita ketiga cerita tentang apa kan? Perkongsian QTT, ya. Perkongsian bagian kita sebenarnya mungkin kalau sempat nanti kita dengar satu dua perkongsian. Tapi kita nak menyemak balik pada siri pertama, kita bincang tentang QTT dan juga REW. Ya. QTT ini maksudnya Quran, Tadabbur, Tazakur. Ya. Format bagi penyampai, bagi program topik ini, bila tuan-tuan menyampaikan, dia mesti awalnya dengan ayat Al-Quran. Kemudian barulah diikuti dengan Tadabbur, Tazakur yang telah kita buat dalam canvas tersebut. Jadi ayat itu perlu kita baca, ada 3 format. Format pertama ialah kita baca sendiri dan orang lain dengar. Itu format pertama. Format kedua, kita baca, orang lain ikut. Format ketiga, audience, ya, pendengar dan juga penyampai akan baca bersama. Jadi contohnya kalau katakan ayat ini tadi, pagi tadi saya pun dah memulakan, ya. Contohnya saya baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Jadi dalam surat 2 tadi, profil tuan-tuan, bacaan Quran dari segi makhraj, tajwid dan tarannum. Tarannum taklah semestinya perlu tuan-tuan ya. Tapi at least pun bacaan yang sesuai ya. Kita doakan agar yang mencapai black makhraj dan tajwid ini penting, terutama bila berada di khalayak ramai tuan ya. Pasal kadang-kadang kita nervous. Bila nervous itu, yang baca dengung pun jadi tak dengung kan. Ataupun terlebih dengung. Kita dia terlebih kat situ tuan kan. Padahal mana ada dengung. Pasal apa? Yalah, kita tahu memang orang Terengganu tuan kan, dengung lebih, tapi jangan dimasukkan di dalam sini. Okey, jadi itu contohlah mengapa kita semak tadi itu bacaan Quran. Dan kalau tuan-tuan boleh tarannum lagi bagus. Kan? Tukar tarannum ataupun tukar qiraat ke, masya-Allah tabarakallah. Itu yang tuan-tuan boleh senaraikan dalam muka surat 2 tersebut. Baik. Yang kita nak tengok pada sesi ini, bila kita cakap tentang Quran, Tadabbur, Tazakur. Ya, Tadabbur, Tazakur pagi tadi, Quran dah baca elok. Okey, itu format dia. Ya, kita tidak mahu kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, dalam ayat surah Sad ayat 29 Allah suruh kita tadabbur. Yang itu kita terus masuk tadabbur tazakurnya, ya, konten kita tanpa kita angkat dahulu ayat Al-Quran. Kalau boleh, tuan-tuan, yang dalam program topik ini standard yang disampaikan, kita angkat dulu ayat tersebut. Kalau masa pendek, tazkirah pendek 5 minit, kita baca ayat itu sendirian. Tapi baca, ya. Dan kalau boleh, jangan sekadar baca. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan. Pasal apa? Pasal itu bahasa Melayunya.
Ya, kita tak baca. Satu, penceramah tak dapat pahala. Kan? Baca tu dapat pahala. Jadi satu ialah kerana apabila Quran dibacakan dan kita diam, ya, kita dengar betul-betul, la'allakum turhamun, pendengar akan dapat apa? Rahmat. Kita perlukan dalam program kita dapat rahmat. Ya. Kita perlukan rahmat agar bila dapat rahmat, insya-Allah moga-moga mudah untuk kita mengajar ataupun menyampaikan mesej tersebut. Okay. So itu QTT. Tuan-tuan dibekalkan dengan presentation feedback form for rumah ngaji. Ini adalah how, ya, bagaimana kita bercakap, terutama black belt ataupun bagi red belt, yellow belt yang akan bercakap dengan 10 orang ataupun dengan 40 orang. So saya bacakan yang ini, saya beritahu apa maksudnya pasal di bahasa Inggeris. Ini akan menjadi senarai semak bermula pada sesi ketiga. Ya, hari ini kalau kita jemput black belt bercakap pun kita tak nilai, tuan ya. Tapi bermula sesi ketiga, kita dah menilai cara tuan-tuan menyampaikan apa yang telah ditadabbur tazakurkan. Ya. Dan kita latih sampai siri yang ke-6, kita bagi ayat keluar bagi black belt dan bercakap dengan how yang terbaiklah kita doakan. So ada 5 perkara ya, yang kita akan semak, iaitu yang pertama learning content, atas sekali tu. Bawah tu body theatrics, vocal charm, energy dan interaction. So kita akan pergi satu-satu tuan ya. Dan kita tak expect hari ini tuan-tuan akan kuasai lah, cuma just tahu saja. Okey, yang pertama learning content. Learning content, kandungan apa yang kita ajar itu, yang pertama motivate participants to learn. Orang dengar tu dia bersemangat nak belajar. Ya. Jadi contoh cakap yang tak bersemangat macam mana tuan-tuan? Gini, okey, saya nak kongsi sikit tadabbur dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ya? Kat belakang tu okey ke? Dia bercakap tu tak berapa, dia sendiri tak bersemangat tuan-tuan ya. Jadi kena bersemangat. Itu contohlah ya. Pasal kita akan tengok bermula siri ketiga tuan-tuan ya. Jadi siri ketiga tuan-tuan, insya-Allah kita akan tengok semua yang ada ni. Hari ni saya tak sabar sebenarnya nak bercakap, tapi hari ni mungkin kita ambil sampel lah kalau sempat tuan-tuan ya. Kalau tak, tuan-tuan, siri ketiga sebulan ni tuan-tuan buat persediaan kat rumah, cakap depan cermin ya. Cuba dekat dalam keluarga masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, relevant. Okay. Relevant yang telah kita belajar pada siri pertama, tapi secara mudahnya ia perlulah berkait dengan audience problem. Ya. Peserta, pendengar dia rasa, wah ini dia penceramah ni, dia tazakur dia, terutama tazakurnya, dia relate dengan orang yang mendengar. Ya, contohnya kalau kita cakap tentang kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kalau orang itu adalah siapa? Pelajar sekolah, maka kita akan beritahu liyadabbaru itu kerana apa? Kerana ramai orang yang dia nakkan kebaikan. Ketika belajar, dia baca Quran, tapi kebaikan tidak sampai-sampai. Rupa-rupanya kita kena tadabbur agar nanti kalau baik, kesannya adalah pada apa? Pada exam adik-adik sekalian. Contoh begitu tuan-tuan kan. Dia contohnya tazakur itu relate dengan orang yang mendengar. Sesuai dengan audience. Kalau tidak, jadi apa? Tadabbur ini penting untuk kita pada adik-adik sekalian. Kerana anak-anak kita, sejak bila pula ada anak pula? Padahal rupanya belajar sekolah menengah, pasal dia selalu bagi program parenting. Jadi dia selalu cakap anak-anak kita ni, padahal memang itu depan tu anak. Jadi dia cakap lah, kita bersyukur ayah kita bekalkan kita ilmu Al-Quran. Tapi kalau kita tak belajar tadabbur lagi, kita upkan lagi, kerana itu tanda kita nak jadi anak soleh. Agar kita boleh doakan ayah kita. Jadi contohnya itu relevan, tuan ya. Itu contoh bagaimana point yang disampaikan relevan. Yang ketiga, easy, using suitable language and example. Gunakan bahasa yang mudah dan bagi contoh. Contoh amat powerful tuan untuk memudahkan sesuatu perkara. Ya. Apatah lagi tuan-tuan orang Terengganu kalau cakap dengan makcik hujung kampung, easy language itu adalah guna bahasa dia. Dan kalau pakai bahasa macam saya ni, makcik itu pun, ataupun dia boleh faham. Bila makcik tu cakap balik, saya pun dah blank. Dia tanya apa ni? Kan? Rupanya pasal bahasa makcik tu lebih susah daripada bahasa saya. Tuan ya. Okay. Baik. Yang keempat, why.
ya, menjawab persoalan why yang kita boleh expect daripada pendengar. Salah satunya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita tengok kat sini, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Mengapa kita selama ini baca Al-Quran tapi kadang-kadang kita rasa perangai orang tu bodoh contohnya. Jadi kita tahu ada kemungkinan kebaikan tak sampai. Mengapa kebaikan tak sampai, tuan? Pasal apa? Allah dah bagi formula. Nak kebaikan itu sampai, syaratnya orang itu tadabbur tasawuf. Kalau orang tu buruk perangai selepas baca Quran, itu maksudnya dia tak tadabbur. Ataupun dia tadabbur, tapi dia tidak tadabbur. Jadi dia menjawab persoalan why. Kan? Dalam surat khabar sekarang kan, ada orang sanggup buat macam ni, macam tu, tapi dia buat begitu. Ada kemungkinan dia tidak dapat barakah. Mengapa dia tak dapat barakah? Kerana Qurannya tidak ditadabbur dan juga tadabbur. Pasal formula clear di atas itu. Kan? Jadi itu why tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan berceramah ataupun menyampaikan tadabbur itu, dia mesti menjawab persoalan why. Baru orang, okey, point dia clear. Kan? Kalau tidak, dia akan, tuan-tuan tahu tak mengapa manusia sekarang ni kebaikan tu tak sampai? Saya pun tak tahu tuan-tuan. Kalau macam tu, check lah tuan-tuan ya. Orang tu ingat bah. Okay? Jadi kalau tuan-tuan nak bagi soalan why, mesti ada jawapan. Macam mana tuan-tuan nak dapat jawapan? Tadabbur, kena buat homework lah tuan. Ya, kalau waktu itu baru nak pergi sampaikan jawab soalan why. Mengapa dalam ayat ini tidak ada al, tuan? Saya pun tak sempat baca lagi tuan. Ada orang memanglah dia jawab why tapi tak ada jawapan. Jadi orang pun lagi tak suka dengar. Yang kelima, memorable visual aids. Kalau boleh ada alat bantuan mengajar yang mudah ya. Kalau saya baca saja, contohnya kalau saya buat macam ni kan, saya boleh cakap Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Sama-sama tuan-tuan ulang. Dah hafal dah. Dah hafal okey lah kan. Tapi kalau orang yang tu kan. Kecuali kalau ada mushaf dekat depan. Kalau kuliah maghrib tuan-tuan, saya tengok kat masjid-masjid biasanya orang tak pegang Quran. Kan, dia duduk dekat sini, dia tengok, dia berceramah. Jadi kalau penceramah dah siapkan visual aids yang ini, ya, alat bantuan ataupun itu, dia pun akan beri perhatian lah kan. Tapi kalau kita rasa jangan beri perhatian pada sana, so kita pun tutup. Jadi orang akan fokus pada penceramah, gitu tuan ya. Ini adalah how, bagaimana ia disampaikan. Ya, kita sekaligus tuan ya, how dan what. What yang kita dah belajar pagi tadi, how yang kita kaji sekarang. Baik. Jelas tuan ya, itu yang pertama, learning content. Yang kedua, body theatrics. Body theatrics ini adalah pergerakan badan ataupun bagaimana badan kita berteater. Pasal orang yang bercakap pertama yang kat depan ini tuan, dia adalah performer. Cuma dia tak nyanyi je. Kan, dia tak nyanyi. Kalau nyanyi je dia jadi artis, tuan ya. Okey. Jadi black belt yang kita bincang, dia perlu ada body theatrics. Yang pertama, ya, apakah maksud body theatrics ini? Movement with purpose. Bergerak dengan tujuan. Contohnya lah tuan ya. Kalau saya kata Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatazak. Boleh tak begitu tuan? Tak sesuai ya. Tetapi memang ada penceramah yang gitu. Kan, dia sambil berjalan sambil dia berceramah tu dia Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Tuan-tuan, sebenarnya kita kena ingat Al-Quran itu penuh dengan keberkatan. Dia berjalan ini ada purpose ke? Tak ada. Jangan dibuat tuan-tuan. Ya, nanti kita akan tengok black belt akan beraksi nanti macam-macam tuan-tuan ya. Dia akan ada pergerakan-pergerakan yang kadang-kadang dia tuan-tuan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kerana dalam Al-Quran itu dia tengok dekat keluar tu. Bila lah aku boleh keluar ni kan, okay? Jadi tengok ke sana, sepatutnya dia ada purpose. Tuan ya. Kalau buat begini ada purpose. Ya, kecuali lah kalau tuan-tuan tahu tak ini apa? Ini pen, jangan digerakkan begitu tuan-tuan. Dia perlu diguna secara serius, bukan buat begini. Ada purpose lah buat begini kan. Tapi kalau
Kalau nak kira harakat ke okey lah juga. Yang penting ada purpose. Tuan ya. Tapi biasanya dia akan berlaku ketika nervous. Di Kelantan baru ini kita ada seorang peserta dia nervous tuan ketika dia present. 5 minit itu dia tak boleh bercakap. Dia pusing bercakap. Dia kata, saya tak payah quote lah ya, tapi dia 5 minit pasal penilaian tuan ya. Dia nervous. Dan saya tanya balik, mengapa jadi begitu? Dia kata, saya dah biasa ceramah, dia kata. Tapi dia kata 5 minit paling panjang adalah ketika penilaian tersebut. Dia kata. Jadi tuan-tuan, ketika duduk ni dia rasa macam okey tak apa. Ya. Nanti kita tengok tuan. Okey, jadi kita doakan. Kita belajar ni untuk kita buat yang terbaiklah insya-Allah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, animated gestures. Animated gestures ini maksudnya ialah kalau dia nak gerakkan tangan, ya. Gesture itu adalah yang sesuai. Jadi tak adalah dia, tuan-tuan sekalian, kita perlu ingat bahawa dalam kehidupan kita ini kita perlu tenang tuan-tuan, tenang kan pemikiran kita, tenang. Ini gesture tenang ke tak tenang ni? Tak tenang. Kalau tenang tuan-tuan, kita bertenang. Gitu kan? Jadi dia tenang. Dia tak adalah kita perlu tenang dalam zikir pada Allah SWT, kerana kalau kita tidak tenang apa kita okey. Pasal ada penceramah yang begitu. Jadi tuan-tuan, nanti kita ketika tuan-tuan tengok tuan-tuan bersemangat ke, nak menyampaikan tenang ke tak tenang, animated gestures. Tuan ya. Yang kedua. Yang ketiga, confident posture. Apa maksud confident posture? Cara berdiri ya ataupun bergerak yang yakin. Tengoklah begini tuan-tuan kan. Tuan-tuan sekalian, mari kita tengok pada hari ini surah Al-Baqarah ataupun surah Sad. Okey, tuan-tuan, kita pun anzalnahu ilaika mubarak sekali. Ready? Dia itu overconfident tuan ya, tapi macam kurang adab tuan ya. Jadi kalau boleh minimum ialah dua kaki ini kita stable kan. Jangan kita kalau dia macam ni tuan, dia dah mula tak formal. Ya. Tapi kita tak perasan, kalau nervous dia akan jadi tak perasan. Tuan ya. Jadi yang ketiga apa? Confident posture. Ataupun ada orang yang begini. Okey tuan-tuan, baca belakang tu. Okey, sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi orang tu posture tak betul. Ya. Jadi dia bukan confident tapi dia mungkin overconfident ataupun kadang-kadang dianggap sebagai arrogance, sombong. Tuan ya. Pasal pemegang yang berada di depan ni orang semua perhatikan saja. Ya. Baik. Yang keempat, engaging facial expressions. Apa maksudnya? Kita berinteraksi dengan muka-muka wajah-wajah pendengar itu engaging. Ya. Maksudnya kalau boleh dengan semua, bukannya dengan seorang saja. Contohnya kita, kalau saya bercakap dengan Ustaz Nordin saja kan, Ustaz ya, Ustaz mesti biasa dengan ini kan. Ustaz pun tertekan saya bercakap dengan Ustaz dia seseorang. Kan? Pasal dia tak engaging kepada semua orang. Ataupun engaging dengan semua orang, dia tengok semua orang tapi tidak engage. Ya, buka macam mana tak engage? Tuan sekalian, kita tengok ayat ini pun kita tahu. Dia memang ya. Pasal kalau kita tak beri perhatian, siapa lagi? Kan? Jadi orang pun tengok macam ni apa mesej ini kan? Dia lebih tertekan tengok kita berbanding dengan diri dia sendiri. Kan? Ini orang ni macam tak cukup tidur ke. Jadi engaging facial expressions itu ialah ketika kita bercakap ikut kesesuaian. Jangan lebih-lebih pula tuan kan. Ya, maksudnya kalau nak yakin mungkin boleh tunjukkan yakin begitu. Kalau katakan tuan-tuan tapi orang nak buat macam mana? Kita facial expression ini akan dibaca walaupun orang kat ujung. Kalau orang kat ujung. Tadi terutama kalau dewan macam ni lah, kalau dewan besar sangat, mungkin ketika kamera diambil, ya, ia memberi kesan. Baik. Nombor 5, eye contact all inclusive. Lebih kurang macam tadi, tapi ideanya mesti kita daripada ujung sana sampai ke belakang, sampai all inclusive. Tak adalah hanya satu pihak sahaja ataupun mungkin kita rasa okey puan, okey kita perlu all inclusive puan ya. Pasal kita kalau kita tak tengok semua orang akan rasa tertekan ataupun orang rasa macam dia tidak dihargai, tapi tak buat macam mana, kadang-kadang kita segan ataupun kita jadi orang kat sana tu pun rasa kau cakap dengan siapa? Tuan ya.
Tapi ada orang yang mungkin dia dah selesa, okay, dengan cara begitu, ya, dia akan fokus pada orang tertentu sahaja. Ya. Ataupun dia tengok bawah. Tuan-tuan sekalian, kita kena merendah diri, tuan-tuan. Itu sebabnya saya hari ini, saya harapkan tuan-tuan bila dapat anugerah daripada Tuhan itu, kita merendah diri, tuan-tuan. Dan tuan-tuan ingat ya, pasal kalau tak ingat, siapa lagi nak ingat? Ingat. Walaupun nama kita memanglah manusia yang selalu lupa, tapi saya tengok bawah, tuan-tuan. Satu, atau ada yang tengok atas saja. Tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini, kita banyak perkara yang kita perlu ingat dan ambil tadabbur. Pasal sebenarnya tadabbur itu penting. Memang datang daripada Allah yang Maha Tinggi. Dan itu sebabnya saya tengok atas lalu. Okey. Jangan tuan-tuan ya, jangan tengok atas, jangan tengok bawah. Kalau perlu tengok atas. Kalau tengok bawah, tetapi audiensnya di sini. Bukan burung yang terbangkan, tuan-tuan ya. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, vocal charm. Vocal charm. Okay. Vocal charm maksudnya adalah suara itu sesuai dia punya persona dia. Tuan ya. Ini kena latih, tapi insya-Allah sebulan ini tuan-tuan berlatihlah depan cermin, ya. Kalau perlu rekod kan. Video ke audio ke bagi pada tim untuk bagi feedback guna orang ini. Ya. Sebelum bulan depan terutama black belt yang akan bercakap di depan semua. Okay. Vocal charm yang pertama, appropriate volume. Apa maksud appropriate volume? Suaranya sesuai. Ya. Jangan terlampau perlahan ataupun jangan terlampau kuat sangat. Ya. Kalau kuat sangat jadi macam mana? Kita pun dia jadi begitu kan, terkejut. Orang apa? Tapi ada tak penceramah yang khutbah macam tu tuan? Yang daripada akhir dia pakai high pitch. Kita berjuang. Dia memang sepanjang khutbah itu dia nak pastikan orang tak tidur, tapi orang makin tidur. Saya pernah datang khutbah begitu tuan. Saya boleh tidur juga. Pasal apa? Pasal dah letih lah tuan kan. Tapi ideanya ialah appropriate volume. Yang pertama. Yang kedua, smart modulation. Smart modulation. Apa maksud smart modulation? Pace dia itu ikut kesesuaian. Kalau perlu cepat, cepatkan. Kalau lambat, lambatkan. Intonasi dia. Tuan ya. Jadi tidak terlampau cepat sangat ataupun tidak terlampau lambat sangat. Kalau lambat sangat jadi apa? Tuan-tuan sekalian, kita tengok bahawa surah Sad ini memberi panduan kepada kita. Kerana ia adalah satu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Tuan ya. Terutama kalau orang tak berlatih tuan. Dia kena susun balik perkataan itu. Dia ambil masa. Ya. Ataupun kalau terlalu laju sangat pula. Kan. Tuan-tuan sekalian, dalam surah ini bercakap tentang tadabbur, tazakur itu sebenarnya kalau kita pergi betul-betul memang penting dan ia amat penting, itu kena laju dalam kehidupan kita ini untuk mendalami tadabbur dia. Pasal dia terlebih bersedia. Ya. Banyak benda yang dia nak sampaikan dalam masa yang pendek. Terutama bila dah bagi masa 5 minit, dia nak tak ya. Kita pilih saja kalau ada 3 poin, tuan. Kalau rasa 5 minit perlu 1 poin saja disampaikan, satu saja. Tak payah. Tuan-tuan sebenarnya saya tak cukup masa ni sebabnya kita baca sama-sama kitab anzalna ilaika mubarak. Cepat. Tak payahlah begitu tuan-tuan kan. Pasal rasa nak sampaikan banyak poin. Ya. Nampak macam mungkin mustahil tuan-tuan dibuat, tapi nanti kita akan perhatikan rakan-rakan kita nanti ya. Buat yang terbaik dan kita harapkan tidaklah termasuk dalam perangkap-perangkap how ini. Ya, ia memberi kesan tuan ya. Pasal message bagus, tapi how juga penting. Yang kita bincang pada bulan lepas ada dalam nota tuan-tuan, iaitu kaedah dalam surah Yasin macam mana? Wa ma alaina illal balagul mubin. Ya. Tidaklah kami ini menyampaikan kecuali balau, mesti cara penyampaian yang bagus. Itu yang kita bincang sekarang. Mubin ialah dari segi konten dia, ya, jelas dan ada asas. Baik. Yang ketiga, app pauses. App pauses maksudnya apa? Tomak ninah. Tuan ya. Jadi kalau tomak ninah yang tidak betul, macam mana?
Tuan-tuan sekalian, sebenarnya dalam surah As-Sad ini, ayat 29 ni, kita ada kitab Al-Quran yang bercerita tentang tadabbur tazakur. Dan kalau kita betul-betul beri perhatian, yang tadabbur tu, tazakur itu, kalau kita tu yang apa nama dia banyak sangat, dia punya fillers, istilah dia fillers. Kalau kita nak ada app process yang betul, kalau kita perlu bagi peluang orang berfikir, tuan-tuan, kita perlu berfikir sama-sama tentang tadabbur. Jadi kita bagi peluang orang berfikir. Bukannya ketika, tuan-tuan, mari sama-sama kita berfikir tentang tadabbur tersebut. Ya, pasal dalam tadabbur tu, tuan-tuan dah fikir tak? Ya. Tadabbur itu sebenarnya kita suruh berfikir. Cuba tuan-tuan fikir sekarang. Ya, saya bagi masa untuk tuan-tuan berfikir. Pasal fikir ni penting, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak fikir, macam mana tuan-tuan nak berfikir? Bila orang nak fikir yang tak ada? Itu namanya act process. Kita bagi pause yang sesuai, dan jangan isi dengan fillers. Pasal bila kita pause itu, dia memberi peluang orang pun boleh nafas. Kalau tidak, dia pun sesak nafas. Dia dahlah penceramah tu sesak nafas, dia pun sesak nafas. Dan dalam pembentangan baru ini, kerana dia tidak susun nafasnya, tuan-tuan, dia curi nafas ketika baca Quran. Itu pun satu jaga. Ya, pasal act process itu tidak diletakkan pada tempatnya. Ya, baik. Yang keempat, clear Quran reading. Ya, bacaan Quran perlu jelas. Itu yang nombor 4. Jadi kalau katakan kita baca tak berapa jelas, macam mana kita nak buat, tuan-tuan? Minta orang lain baca, satu. Yang kedua, pakai audio, kita ambil bacaan Syarih Al-Al-Qasi, kita pasangkan. Yang ketiga, baca sama-sama. Jadi orang tak berapa sedar kita punya suara tak sedap. Itu strategi, tuan-tuan, ya. Ataupun kadang-kadang kita sesama, kan? Jadi kita kena cover perkara tersebut. Kalau tidak, orang detect kita sama ada terlebih dengung ke tadi, kan? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, ke apa ke? Nanti orang kata, dia dah first impression, dia dah gone. Tuan, ya. Jadi untuk elakkan perkara tersebut. Tapi kalau bacaan kita okey, dan insya-Allah orang pun rasa, saya nak dengar lagi lah yang penceramah tu baca lagi ayat Al-Quran. So kita kena measure ataupun gauge, ukur kita kat mana, tuan-tuan, ya. Jangan sampai orang kata, kau lain kali kau tak payah baca lah. Jangan sampai orang cakap begitu, tuan-tuan, ya. Jadi macam mana tuan-tuan nak tahu? Sebulan ini tuan-tuan cuba baca Quran, rekod, dan dengar sendiri, sedap atau tak sedap. Okay. Boleh, tuan-tuan, ya. Ataupun bagi tahu kawan, saya punya makhraj dan juga dia punya tajwid ni okey ke tak okey. Bukan sedap tak sedap, dia ikut peraturan. Ya, kalau ikut peraturan, insya-Allah okey. Ya, walaupun kita tak spesifiknya ada taran. Nombor 5, clear delivery. Ya, kita punya penyampaian jelas. Ya, orang boleh faham apa yang kita sampaikan. Nombor 4 ialah energy, tenaga. Ya, yang pertama adalah control of nerves. Ya, kita kawal gelabah kita. Ya. Jadi kawal gelabah itu dengan ikut pada peraturan yang di atas tu, insya-Allah kita terkawal, tuan. Ya, satu, berdiri betul. Kalau perlu kita berhenti sekejap sebelum tu, bismillah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil masa, act process, tengok kepada semua orang. Ya, itu perlukan training, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan boleh train, cuba di tempat masing-masing. Ya. Pasal kalau tak train, nanti kita gelabah. Kita tengok, orang tu tengok aku. Dia tu pandai, ustaz pula kat depan. Jadi kita akan mula nerves. Kesan nerves, tuan-tuan, nervous, memang mantap. Ya, orang yang dah buat persediaan pun dia boleh jam kat situ. Ya, doa Nabi Musa macam mana? Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau boleh baca sebelum masuk, tuan-tuan, ya. Bukan masa baca masuk. Kalau tuan-tuan diberi 5 minit, tuan-tuan minta tuan-tuan baca doa pula waktu itu, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum. Semua doa tuan-tuan baca 5 minit dah, nampaknya dah habis masa, tuan-tuan. Qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Okey, jangan, kita harapkan tuan-tuan tak buat begitu, ya. Pasal terutama black belt,
Terutama kalau tuan-tuan dipanggil ke radio ataupun ke TV, masa amat penting. 5 minit is 5 minit. Kalau 3 minit, 3 minit. Tuan ya. Pengalaman saya kalau dengan CEO ataupun kalau radio TV kadang-kadang Quran hour tu, kalau dia bagi 3 minit, dia memang akan dia sampai tutup, sampai dekat. Kan? Jadi waktu itu sebenarnya dekat TV kalau live, ini bagi black belt, saya bagi panduan ini ya. Dia dah potong dah, dia tak masuk di TV dah. Jadi khawatir nanti mesej yang kita nak sampaikan terpotong, terputus. Ya. Jadi pengurusan masa amat penting. Ya, itu perkara yang perlu diberi perhatian. Yang kedua adalah visible enthusiasm. Kita nampak semangatnya itu. Ya, semangat. Jadi kaitan dengan yang atas tadi tu, maksudnya orang tu ketika bercakap tu nampaklah dia bersemangat. Jangan lebih semangat tuan ya, jangan terlebih-lebih, tapi at least dia tahu semangat itu transfer kepada orang di belakang. Orang belakang pun rasa, okey, saya tidak boleh mengantuk sekarang ini ataupun baca WhatsApp. Pasal apa? Pasal dia terasa enthusiasm ataupun semangat orang yang sedang menyampaikan. Terutama kita membawa Al-Quran, tuan kan, dia adalah satu mukjizat. Jadi kita kena nampakkan Al-Quran itu hebat. Paling kurang pun dia memberi semangat pada orang yang membawanya lah. Okey, baik. Yang ketiga, energetic tone, ya, dengan tone yang bertenaga. Ya. Bukannya alhamdulillah tuan kita ucapkan syukur pada Allah SWT pada petang yang pagi ini, ya. Memanglah ngantuk-ngantuk tuan, memang suara saya ini memang untuk tuan nak mendodoikan ya siapa-siapa yang tak cukup tidur pada malam tadi, ya. Dan kita harapkan dan memang kita perlu beri perhatian. Kalau nak belajar, beri perhatian. Kalau tak beri perhatian, itu bukan maksudnya belajar, ya. Kan? Kita kena ingat bahawa jadi minum air akan banyaklah tuan-tuan. Okey. Itu adalah petanda ya. Kalau orang sampai dah minum air banyak, check WhatsApp itu dah tahu dah itu tone tak bertenaga. Tuan ya. Pasal dia kena carilah jalan untuk dia bertenaga, untuk dia fokus kepada orang dia. Buktinya ialah tengok botol tenaga pegang sekarang. Okey. Baik. Yang akhir sekali adalah interaction. Yang pertama probing inquiry. Ya. Probing inquiry maksudnya ialah pertanyaan kita itu dia membina ataupun probe ini maksudnya dia tanya sikit membawa kepada kepada pendengar. Ya. Dia tak dah tanya tiba-tiba. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tahu tak tadabbur kaitan dengan Arab Saudi? Apa kaitan? Jangan itu. Tanya perlahan-lahan dulu, sikit probing inquiry. Tuan ya. Untuk menyebabkan orang rasa pentingnya untuk mendengar ayat ini. Rupanya Saudi ramai orang yang ulama-ulama ditangkap itu kerana apa? Kerana pemerintah di sana ramai yang tidak kisah tentang tadabbur tasabbur ayat Al-Quran. Jadi itu poinnya, tapi orang tak boleh nak kaitkan dengan ayat ini disebabkan pertanyaan itu terlampau meloncat. Ya. Jadi kita kena tanya sikit. Baik. Seterusnya situational awareness. Situational awareness. Sedar tentang keadaan. Contohnya lah, kalau waktu itu semua orang dah macam payah nak buka mata. Nah, jadi kita pun teruslah, tuan-tuan sekalian, salah satu daripada kebesaran Allah adalah mudah tidur di dalam kehidupan kita. Janganlah tuan-tuan ya, itu terlampau tajam. Ya. Tapi kita bawakan sesuatu yang tu, jadi kita pun respon pada situasi tersebut. Ataupun kita rasa bahawa ada orang macam nak tertidur kat situ, contohnya. Jadi penceramah tu boleh pergi ke situ. Tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ni kan, orang tu mungkin, ini contoh ya, bukan puan yang tertidur ya. Tapi kalau ada orang tertidur, kita dekat kat sini. Sebenarnya dalam hidup kita ni perlu sedar. Orang tu pun tersedar kan tuan-tuan ya. Itu bukan kita nak kenakan dia, tapi kita nak sedar bahawa memang dia tak sedar waktu itu kan. Okay? So itu situational awareness. Ataupun kita rasa bahawa orang dah tak boleh beri perhatian dah, kita tahu, kita beri contoh terus masuk. Tuan sekalian, memang Quran ini ada masa orang tak beri perhatian. Ya, ceramah saya pun orang tak beri perhatian, apatah lagi Quran. Kan? Terbalik sepatutnya kan. Sepatutnya kalau Quran tak diberi perhatian, kalau ceramah saya tak diberi perhatian, kalau hari ni tuan-tuan tak beri perhatian, itu normal. Kan? Pasal Quran pun orang buat begitu. Jadi orang buat okey, saya beri perhatian pada semua. Kan? Itu situational awareness. Tuan ya. Kita respon terus kepada apa situasi yang berlaku.
using props or from surrounding. Ya, kita gunakan alat bantuan mengajar, ya. Ataupun kita tak gunakan bawa spesifik tapi kita gunakan surrounding. Ya, surrounding. Contohnya ialah kalau kita cakap tentang kitab Al-Quran diturunkan sebagai sumber barakah, ya, untuk kita tadabbur ayatihi wa yatazakkaru ulul albab. Cuba tuan-tuan perhatikan kepada langsir itu. Itu adakah kebesaran Allah ke tidak? Apa kaitannya? Tuan-tuan tahu tak daripada ini dia datang daripada mana? Tiba-tiba ke dia wujud kat situ? Tak. Kain itu daripada apa? Dibuat daripada kapas, daripada benang. Kapas daripada mana? Pokok. Pokok daripada mana? Wah, dia daripada tanah yang tak semestinya subur, tetapi kerana Allah turunkan hujan, maka tumbuh pokok tersebut, keluar kapas, kapas itu ditenun dan akhirnya jadi, dan ia memberi manfaat pada kita dalam dewan ini. Itulah salah satu ayat yang kita boleh perhatikan dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang kita kena tadabburkan. Jadi kita gunakan ini sebagai props. Tapi itu memerlukan kepada training tuan-tuan, ya. Maksudnya kita boleh gunakan pokok tu, boleh gunakan botol air, kan? Ataupun guna apa skop tu pun boleh jadi contoh, kan? Untuk kita, oh, itu pun boleh jadi kebesaran Allah, ya. Nenas itu tuan-tuan. Sebenarnya kan. So kita sambunglah lepas itu tuan-tuan, ya. Baik. Jadi itu adalah beberapa perkara yang menjadi senarai semak untuk tuan-tuan bersedia pada bulan hadapan. InsyaAllah. Ada soalan ataupun pertanyaan? Ada, ya. Okey, kalau tak ada, kita minta tuan-tuan sampaikan kepada kawan di sebelah tu, tapi kita tak minta berdiri di hadapan. Tuan-tuan diberi masa 5 minit untuk tadabbur ayat 183 surah Al-Baqarah yang telah kita tadabburkan sesi sebelum tadi. Kan tadi ada skrip kan? Okey, saya bagi masa kepada tuan-tuan sekitar 2-3 minit buat persediaan. Okey. Lepas ini tuan-tuan akan pair up 2 di mana tuan-tuan boleh buat presentation. Saya cadangkan ialah apa? Tuan-tuan bateri telefon masih kuat lagi ke? Kuat, ya. Tuan-tuan bukan semestinya present dekat sini. Tuan-tuan pergi jalan-jalan kat tepi kan luas tu. Tepi pokok ke, tepi pagar ke, tepi sungai ke apa ke, ya. Macam penggambaran TV3 tu. Ya. Tapi tuan-tuan sampaikan berapa minit maksimum? 5 minit. Jangan ceramah sampai setengah jam kan? Ya, 5 minit. Jadi tuan-tuan akan berdiri. Kita dah guna tadi. Tapi kali ini kita tak nilai tuan-tuan, ya. Kita sekadar nak tahu tuan-tuan dah boleh tak? Nanti kita tengok di tepi gazebo ataupun wakaf tu nanti. Kita macam kawalan TV ke? Bukan tahulah macam mana. Yang penting dua-dua itu, seorang bercakap, seorang rakam. Seorang lagi akan bercakap dan seorang rakam. Jadi tuan-tuan buat dulu persediaan. Kita bagi masa 3 minit daripada sekarang. Silakan. Surah Al-Baqarah ayat 183 sahaja yang kita dah buat tadabbur pagi tadi. Itu saja. Level tuan-tuan boleh pilih 1, 2, 3, 4, 5. Maksimum 5, ya. 6, 7, 8 itu kalau sampai dah boleh, okey. Tapi kita hanya cover sampai level. Silakan buat persediaan. Okey, tuan-tuan, tuan-tuan boleh buat persediaan lagi. Kalau dah bersedia, tuan-tuan boleh ke lokasi masing-masing pilih dalam dewan, rumah dewan. Rakaman itu bukan untuk saya, bukan untuk orang lain, tapi untuk orang yang direkod. Ya, dia tengok sendiri diri dia.
tuan ya. Next time nanti bulan depan itu akan diperhati oleh orang lain. Tapi kali ini untuk kawan itu 2 orang, okey nanti mungkin kalau telefon kawannya itu dia boleh simpannya sendiri. Kalau direkod oleh telefon orang lain, hantarkan ke WhatsApp, tengok macam mana cara dia bercakap. Ya. Dan dia boleh nilai sendiri, ya. Okey? Jadi ada soalan di belakang? Apa soalannya? Bagi contoh. Oh, macam mana Ustaz? Okey, saya bagi contoh tuan-tuan ya. Macam mana? Kalau tuan-tuan boleh tiru saya nanti, tuan-tuan tiru je lah. Kan? Yang penting ialah surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, contoh ya, contoh. Katakan ada handset saya pegang handset saya nampaklah ayat 183. Tuan-tuan tak susah hafal, bawa Quran ataupun bawa handset masing-masing. Surah Al-Baqarah ayat 183. Baik. Okey, berapa minit maksimum? 5 minit. Jadi saya pun kena ambil masa sikit lah. Tapi tak apa. Kalau terlajak sikit tak apa. Tapi jangan panjang sangat tuan-tuan ya. Jadi cara macam mana? Kita guna kaedah QTT. Tapi pasal saya seorang-seorang saja dekat depan rakaman itu. Macam sekarang ni lah saya sedang dirakam dekat laptop tersebut. Jadi cara macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Difardukan puasa kepada kamu sebagaimana telah difardukan pada orang sebelum kamu agar bertakwa. Apakah mesej yang ada dalam ayat 183 ini? Kita biasa dengar. Ayat ini sebenarnya menyeru kita sebagai orang beriman, kalau kita nak jadi orang yang beriman betul-betul, kita perlulah berpuasa. Dan insya-Allah harapnya dengan latihan puasa ini kita menjadi orang yang bertakwa. Dan saya kena ingatkan diri saya bahawa kalau saya betul-betul ingin menjadi orang yang mengutamakan Tuhan, takwa, saya kena jaga puasa saya. Puasa itu bukan sekadar puasa, tapi puasa yang dengan iman. Dan bersyukur kalau katakan tuan-tuan sekalian boleh berpuasa. Ia sebagai satu ubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita boleh menjadi orang yang beriman ataupun orang yang bertakwa. Itu saja tazkirah daripada saya. 3 minit. Assalamualaikum. Begitu tuan-tuan ya. Contoh saja tuan-tuan ya. Pasal tuan-tuan rekod sendiri. Apa ya? Kurang tak apa. 2 minit tak apa. Kalau tuan-tuan maksimum saya cakap 5 minit ya, bukannya minimum, maksimum. Tapi janganlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja pada hari ini. Janganlah begitu. Okey. Masuklah ayat Q dan tadabbur ringkas TT. Pasal hari ini kita tak expect tuan-tuan sampai betul-betul at least elemen Quran, tadabbur, tazakur itu tuan-tuan sampaikan 2 minit, 3 minit, 4 minit, maksimum 5 minit. Boleh ya? Nampak macam dah confident dah? Ya? Ya? Bahasa, kalau boleh tuan-tuan beritahu target audience tuan-tuan. Kalau katakan macam tadi tuan-tuan kan, maksudnya orang biasa. Tapi kalau katakan makcik-makcik yang berada dekat kampung Pisang pada hari ini, contohnya kan, guna bahasa Terengganu lagi mantap tuan-tuan. Ya? Depends pada target audience. Kalau ada yang ustaz yang cakap dengan pelajar sekolah, anak-anak pelajar sekalian, dengar ya, ustaz nak cerita sikit Surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau sesuai lah, itu versi KL. Tapi versi Terengganu tuan-tuan buat style tuan-tuan. Yang penting mesti engaging. Dan orang pun silap-silap besok viral tuan-tuan. Ya, tadabbur ayat 183. Kalau dapat kita terbaik. Okey? Sudah bersedia? Bukan tuan-tuan present pada saya ya, present pada kawan tu je yang ambil rekod. Okey, kalau sudah bersedia, sebelum tuan-tuan bergerak, tuan-tuan ketika tuan-tuan dah siap nanti, tuan-tuan akan masuk ke dewan. Tuan-tuan akan berbincang dalam kumpulan masing-masing macam mana untuk
bergerak ke hadapan. Ya, macam mana nak bergerak ke hadapan? Maksudnya apa? Bulan lepas kita ada kumpulan yang telah dibina, betul? Bulan lepas ada? Ada, ya. Siapa yang dah ada kumpulan angkat-angkat? Siapa yang terlupa kumpulan? Okey. Dan siapa yang tak ada? Tak ada. Okey. Nanti saya minta bantuan Dr. Zabidah nantilah, ya, untuk grouping tersebut pasal kita nak finalize kumpulan pada bulan ini. Ya, kita tulis atas kertas lah. Dan kemudian grup yang ada kumpulan WhatsApp masing-masing, di mana tuan-tuan akan mula berbincang dan ketua akan diletakkan dalam satu grup. Saya akan berinteraksi dengan ketua saja, saya tak berinteraksi dengan semua. Walaupun ada grup sekarang, tapi kita tak expect bahawa semua orang akan tanya saya, pasal kita akan sampaikan mesej kepada ketua. Ada masalah ke, tak faham ke apa ke, kita akan tanya ketua sahaja. Ya. Itu akan berlaku selepas tuan-tuan habis nanti buat rakaman. Ya. Saya hanya sampai pukul 3.30 saja, ya. Saya meminta diri selepas ini nanti. Jadi tuan-tuan akan terus sampai siap kumpulan, dan selepas itu kita akan berakhir insya-Allah sekitar pukul 4 lah, ya. Tapi saya akan beredar lebih awal sikit. Saya kena kejar flight awal, ya. Baik. Jelas ada dua perkara, ya. Satu apa? Buat rakaman yang amat bagus itu di luar ataupun di sini. Pertama, sampai pukul 3.35 kemudian tuan-tuan akan bergabung kat sini untuk bagi kumpulan dan kita akan ucapkan selamat berjaya. Okey? Baik, silakan. Qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum. Kalau siapa yang nak keluar, tolong bagikan profil itu kepada Dr. Zabidah, ya. Kalau tidak, kita akan kumpulkan daripada media masing-masing. Siap tak apa. Yang penting tuan-tuan dah siap.